la tunza'u rafa illa min syaqiyyin, tidak tercabut perasaan kasihan belas kepada makhluk Tuhan ni melainkan kalbi kalbi yang paling celaka, kata Rasulullah SAW. Rasulullah keluar tuan-tuan mulut, illa min syaqiyyin, orang tu orang paling celaka. Kalau dia tengok orang susah, dia tak nak bantu. Perasaan dia tak ada perasaan kasihan belas, tak dicabut perasaan kasihan belas melainkan orang tu paling celaka, kata Rasulullah. Jadi maknanya Rasulullah ajar kita supaya ada sifat kasihan belas kepada orang yang sepatutnya diberikan bantuan. Sebab sikap Rasulullah SAW, apa sahaja yang ada di rumah baginda, kalau orang minta Rasulullah bagi. Sehingga tinggal 3 biji tamar ni. 3 biji tamar dia tinggal di rumah baginda Salam. Ketika Rasulullah keluar, datang seorang ibu bawa anak dia yang lapar, minta Sayyidina Aisyah keluarkan sebiji bagi. Budak kan bila mak dia ambil, dia rampas makan. Bulu sebiji lagi dia ambil, dia makan. Sampai dah masukkan mulut pun dia terik ini. Budak tu terik makan. Budak dia, mak tu kesian ke budak tu, bagi. Balik dia, Sayyidina Aisyah report baginda keadaan sedemikian. Baginda kata falakil, ya, falahal jannah, confirm syurga bagi mak dia tu. Wah, dahsyat tak dahsyat dan itu maknanya sifat rafah, kasih sayang tu ialah hasil daripada apa? Pengenalan seorang tu betul dengan Tuhannya, maka akhlak dia akan jadi baik. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dan akan dapat mengikut cara-cara yang dikasihi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.